how are you? I am Abu Bakar, seat number 1. Vote for me in the upcoming election. I promise Allah I will make of good idea, bring good improvement to this village, bring water, highways and everything. Vote for me, don't forget. Seat number 1, vote for me for your success. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon nombor 2 untuk pengundian pada hari esok, undilah saya. Saya janji saya akan berikan satu kemajuan kepada kampung ni, akan membina pembangunan baru di kampung ni, akan memajukan balik kampung ni. Jadi jangan lupa untuk undi saya. Undilah saya. Ingat, calon 02. Undi saya, undi. Ni ada duit sikit, bagilah dekat orang kampung ke kan, buat kata hadiah. Ingat, hadiah pun ingat bunyi, bagi sama rata ke awak main lebih sikit ke apa kan. Saya ada ingat berbenda ni bukan hadiah lah, hadiah. Terima kasih. Orang apa ni? Borak-borak je. Aku dapat aduan, ada aktiviti rasuah kat sini. Mana dia ada bukti ke? Ni, bukti ni. Ni apa? Ha? Ni, nampak ni? Memberi dan menerima. Okay dah, tak payah cakap banyak. So sekarang ni, korang ikut aku di balai. Jom. Inilah akibat jika kita melakukan rasuah. Integriti bermula daripada sekecil perkara. Maka jika kita tidak cegah rasuah daripada awal, ia boleh merebak ke seluruh rakyat. Elakkan rasuah kerana rasuah membawa padam.